Blood Brothers Baranaga. Kalau korang rasa Sherif tu adalah filem yang best, ini adalah filem yang lebih baik daripada Syafiq Yusof. Okey, jom. Filem ni adalah arahan bersama Syafiq Yusof dan juga Abhilash Chandra. Mengisahkan tentang Syafiq Kyle yang membawakan watak Arif adalah seorang pengawal peribadi yang sangat setia tapi telah dituduh mengkhianat. Arif ni cuba untuk bersihkan nama dia tapi dia telah diburu oleh Gas lakonan Sharnas Ahmad. Yang mana Sharnas ataupun Gas ni adalah ketua pasukan pengawal peribadi elit yang diorang dulu, dia dan Arif tu dulu adalah macam blood brothers. Dan daripada sanalah korang akan nampak banyak konflik yang berlaku, sama ada daripada segi fizikal, emosi, hubungan, kepercayaan dan juga kesetiaan yang dipersoalkan. Okey, ada beberapa plus point untuk filem ni. Satu, filem ni dilakonkan oleh Syafiq Kyle dan juga Sharna Ahmad. Syafiq Kyle sekali lagi dah buktikan dia memang pelakon kelas A. Emosi, cara dia lakonkan watak. Sharnas memang watak Gas ni memang betul-betul ditulis untuk dia sangat-sangat sesuai. Korang memang tak akan boleh imagine orang lain untuk bawa watak ni. Scene-scene pergaduhannya sangat-sangat kemas. Maknanya Syafiq Yusof ni dah buktikan dia memang boleh buat filem-filem aksi dengan baik. Korang rasa filem ni akan mengutip berapa juta? 30 juta, 40 juta, 60 juta ataupun lebih? Bagi saya filem ni memang akan box office, so memang 10/10. So awal-awal saya nak ucap tahniah dah dekat Syafiq Yusof, Abhilash Chandra, pelakon-pelakonnya, dekat Scope Production dan team semua. Orang memang tak boleh lepaskan filem box office ni sebab selalunya filem-filem terbitan Scope Production, arahan Syafiq Yusof, pelakon-pelakon macam Syafiq Kyle, Sharnas Ahmad, ada banyak aksi, banyak pertempuran, banyak emosi, selalunya memang sedap. Follow saya untuk lebih banyak entertainment content. Blood Brothers Baranaga. Enjoy. Bye.